Assalamualaikum. Hari ini aku serta rakan-rakan sepasukan telah menyertai pertandingan memancing yang dianjurkan oleh Tanjung Bin Power Plant. Pagi-pagi lagi aku dah minta tolong abang ipar aku buatkan berambut. Pertandingan ini khas untuk pekerja-pekerja Tanjung Bin. Seramai 170 orang lebih kurang mendaftar untuk pertandingan ini. Bos aku angler Sanglang pun masuk, dan belakang tu Farhan angler air baloi. Tahun lepas dia dapat nombor 2. Tahun ni kita nak tengok dia dapat ke tak dapat. Ni antara pasukan-pasukan daripada geng-geng operation. Ini adalah antara umpan yang aku guna, udang garam, dan kawan aku dia gunakan udang hidup tapi tak nampak macam hidup pun. Ini adalah Abang Faizal, angler of Sabahan. Memang mantap, tiap tahun dia mancing, dan kita nak try balingan yang pertama. Memang mantap tengok bos aku mancing. Memang tak payah baling jauh-jauh, letak bawah tu pun dah hadirkan kerapu. Ini ikan pertama dengan berat. Pertama berjaya diselamatkan daripada lemas. Ikan kerapu seberat 100 gram lebih kurang. Ini set pancing yang aku guna. Aku beli online je. Kalau korang nak beli boleh tekan dekat produk tu. Ini adalah antara ikan-ikan yang berjaya diselamatkan di JT ini. Ini adalah ikan daun baru ke sebaru. Dan ini ikan apa? Ini korang suka ni. Ni ikan ke apa? Ni belin belin ke melin. Dan aku cubalah mengayuh. Yang penting ada gaya. Selain tu aku menunggu juga cabutan bertuah, tapi tetap tak bertuah. Ni antara hadiahnya 1 hingga 6 dan 30 hadiah cabutan bertuah. Ini dia naik juara tahun lepas. Masih lagi bersilang kaki menunggu ikan yang tak pasti. Yang pastinya kita klaim dulu curus percuma dari pihak penaja. Tarik punya tarik, padahal tak ada ikan pun yang gigit. Yang penting kita ada gaya. Tapi habis juga umpan ni. Mata kail pun ada yang hilang kena sebat. Ini paras air pukul 8 pagi dan ini pukul 12 tengah hari, lebih kurang macam tu. Air pasang besar masa ni. Dekat Tanjung Piai orang dah buat pesta air. Pakai udang garam pun tak sangkut. Kita cuba pakai ikan gembung seko. Ada yang pakai sotong besar ni pun aku tak pastilah berada tu dapat ke tak dapat. Dan aku dah cuba pindah tempat mancing pun masih lagi tak dapat ikan. Dan ini adalah juaranya yang mendapat ikan gemang seberat 1.150 gram lebih kurang. Inilah antara ikan-ikan yang mendapat tempat 1 hingga 6 pertandingan memancing tahun ni dekat Tanjung Bin Power Plant. Kita jumpa lagi tahun depan kalau ada umur yang panjang. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Assalamualaikum.